Jom buat dango dessert Jepun. Sediakan semua bahan. Potong dadu tahu lembut. Lenyek tahu lembut, bagi dia hancur semua. Bila dah hancur, masukkan bahan kering. Gaul sampai sebati. Tak perlu letak air sebab tahu lembut tu dah ada air dah letup. Bila jadi dah gini, siap. Sediakan loyang besar atau papan pelapis. Lepas tu tabur tepung pulut. Lepas tu pula letak dough. Sediakan loyang yang berlapis dengan baking paper. Masa ni rebus air untuk rebus dango nanti. Timbang dango satu-satu nak bagi dia sama bentuk. Tuduh ni boleh 15 atau 16 dango. Okey, ni saya bulat dah lah. Sementara saya bulat yang lain, saya letak napkin lembap nak bagi dango tu tak kering. Bila dah siap, saya ambil yang mana saya nak makan. Ni saya nak buat sebagai frozen dango lah. Saya letak macam ni, frozenkan dalam peti freezer selama 1 jam. Kalau letak rapat-rapat nanti melekat, susah nak pulak nak ambil. Bila dango dah keras, masukkan dalam plastik ziplock. Dalam plastik ziplock tu ada tepung pulut banyak lah. Buat gitu sebab untuk tak bagi dia melekat sama sendiri lah. Walaupun dia dah keras, possibility untuk dia melekat tu tinggi. Jadi kita letaklah tepung pulut. Goncang-goncang dia bagi sebati. Tu masukkan dango dalam freezer. Okey, dah jadi dango frozen. Okey, next, bila air rebusan dah mendidih, telur api lah, bagi perlahan. Lepas tu masuklah dango satu persatu ya. Lalu letak banyak dalam satu masa, saya takut dia melekat sama sendiri. Nak tahu dango tu masak, saya masak selama 3 minit. Nak tahu dango tu masak, dia terapung semua. Lepas 3 minit dia terapung semua. Lepas tu masukkan dango ke dalam air sejuk sebab dia nak bagi dango tu kenyal-kenyal dan nak stokkan dia masak lah. Tu tips dia. Tak juga air batu, bagi dia betul-betul kenyal. Set selama 3 minit. Lepas 3 minit saya toskan. Lepas tu saya buat sos dia. Bahan sos dia boleh tengok dekat gambar ni dah. Lepas kacang sebati masukkan dalam kuali. Masak sampai dia pekat. Kepekatan dia boleh tengok dalam video ni. Lepas dah pekat, tutup api. Cucuk dango dengan lidi. Lepas sos dah sejuk, masuk dalam bekas. Spray minyak dekat kuali non-stick. Sapu minyak bagi tak nak minyak banyak sangat. Okey, susun dango. Supaya dia sedikit-sedikit burn lah. Buat macam ni lah. Boleh tengok dalam video ni. Burn macam tu, saya tutup api. Boleh letak sos. Okey, dah siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.